Google Pixel 10 Pro dah pun sampai dekat Bay Studios. Abaikan suara aku tak berapa nasihat. Malah nak tunggu sihat, aku tak sabar. Jom kita unbox terus Google Pixel 10 Pro ni. Aku suka gila kotak untuk Google Pixel Phone sebab bukan Pixel 10 Pro sahaja yang style kotak dia macam ni. Pixel 9a yang hari tu aku dapat pun macam ni juga. Dekat luar kotak ni je dah beritahu lah, dapat kali hijau kan. So kalau aku pakai phone ni tanpa casing, orang akan kata phone kau hijau. Kotak dah rasa premium, lepas tu rasa berat lagi dia punya kotak. So dekat dalam tak banyak benda, hanya ada dia punya USB Type-C. Aku rasa ni kotak paling simple kot pernah aku tengok. Manual aku tak nampak, SIM ejector punya tool pun aku tak nampak. Next kita tengok phone dia pula. Aku rasa agak leceh sikit lah cara nak buka plastik dia ni. Cantik. So ini dia guys, Google Pixel 10 Pro. So color hijau untuk Google Pixel 10 Pro ni dia panggil color jade. Yang lain wrestling mungkin akan teringat Jade Cargill lah. Kadang-kadang kan dia tengok pada lighting jugalah, sebab sekarang ni lighting atas putih ni terang. So dia ada time nampak macam putih tau. Tapi bila kau tengok macam ni, so dia nampak macam putih hijau. So itulah, hijau dia tak strong lah. Dia memang mungkin memang warna jade style macam ni. Aku rasa lawa. Aku rasa ini unboxing paling simple pernah aku buat kot. Mana taknya, buka kotak dalam ada Type-C je. Lepas tu terus keluarkan phone. Inilah phone dia. Tapi Google Pixel punya series antara favourite aku lah kalau Android, sebab dia sangat software. Dia pure Android, stock Android. Aku sangat rasa macam di iPhone of Android. Tak ada bloatware mengarut. Sebab aku suka gila dengan aku punya Pixel 9a. So bila sekarang ni dapat peluang untuk merasa Pixel 10 Pro ni, lagilah aku tak sabar nak testing lebih. So make sure korang stay tune dekat Bay Studio untuk aku cover lebih pasal Pixel 10 Pro ni. Oh ya, dia ada bagi casing juga. Ni casing dia. Jom kita buka casing dan pasang. Dia punya packaging plastik dia ni memang suka lipat-lipat. Lagi cantik. Pastel, minimalist, estetik. Kau tengok dalam dia. Dalam dia agak soft, memang protect lah body belakang Pixel 10 Pro tu. And then bila ada bulat ni, korang tahulah dia ada Pixel Snap. So basically dia macam MagSafe dekat iPhone tu. So dekat aku sekarang ni ada magnetic punya power bank, magnetic wireless power bank. So kita tengok tanpa casing boleh tak dia lekat. Strong pula. Agak strong lah. So lepas ni tak perlu cari casing ada magnetic punya ring dekat belakang casing tu. Kalau korang tak suka pakai casing, sekarang ni Pixel dah ada Pixel Snap. Korang boleh letak je apa-apa aksesoris untuk lekat dekat belakang Pixel 10 Pro ni. So kita try dengan casing jap. Ini dia lepas pakai casing. Tu aku kata dia kadang nampak macam putih, tapi dia ada putih yang kehijauan-kehijauan sikit. Ada time dia nampak macam hijau betul. Macam sekarang ni mungkin nampak hijau lebih sikit. Sekarang nampak putih. Dia bergantung pada lighting jugalah. Plus lighting putih ni terang betul. So sekarang ni kita test pula dia punya magnetic dia tu bila ada casing. Tertekan. Okey lah, tak jatuh. Cumanya dia macam tak berapa nak meyakinkan. Kau macam kena letak betul-betul accurate, sebab bila tak accurate kau nampak dia boleh jatuh. So kau kena letak betul-betul dekat bawah kamera. Jangan ada gap besar sangat dekat kamera tu. So baru rasa lekat dia dan susah nak cabut. Dengar tu. So far setakat ni, based on aku punya unboxing experience, pegang, try dia punya magnetic tu, aku boleh katakan setakat ni Pixel 10 Pro function. Sorry guys, aku dah kemas-kemas dah tutup lampu kat belakang. And then bila aku nak simpan kotak dia, baru aku discover yang ini kan belah depan kotak tu kan. Rupanya manual dan benda-benda lain tu ada kat belakang ni tu. Aduh, dia punya tersembunyi tu. Aku baru nak puji experience paling simple. Tapi itulah, dalam dia pun memang ada manual. Dia bagi manual dan dia bagi juga SIM ejector tool.